Sepasang suami isteri nak mengerjakan umrah minggu depan. Suami meninggal sebelum pergi. Bolehkah? Boleh teruskan untuk mengerjakan umrah. Baik. Tadi kata dah, kalau suami mati, isteri tak boleh keluar rumah berjalan. Faham lagi? Melainkan benda yang tak dapat dielakkan. Umrah ni wajib ke sunat? Sunat. Okey, dalam hal sunat tak boleh. Dalam hal wajib pun tengok. Kalau nak pergi haji yang pertama, maksudnya hak wajib lah. Kalau sudah dalam perjalanan, boleh teruskan. Itu pandangan ulama. Kalau belum berangkat daripada rumah, tangguh ke tahun hadapan. Jelas. Yang sudah ada Mekah dah wajib balik. On the way fly dah, dalam kapal terbang dah, duduk di Laut Hindi dah. Faham tak? Boleh pergi. Suami mati, boleh. Okey? Kerana apa? Kerana Islam ini tidak mahu memayahkan. Kalau duduk di rumah, suami mati, nak pergi minggu depan, tak boleh pergi. Jelas?